Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita sembang santai bersama Dr. Najwa episod 2. Sebelum kita mula, kita lain intro dulu. Okey, episod lepas. Episod pertama kita dah kenal siapa tu di sebalik nama klinik Dr. Najwa. Inilah dia, Dr. Najwa. So, episod kedua ni kita nak cerita sikit, kita nak sembang sikit dengan Dr. Najwa. Kita nak korek sikit macam mana bermulanya branch pertama sampailah jadi branch ke-11 ni. Okey doktor. Terima kasih doktor untuk episod kedua ni. Kita akan nak tanya sedikit lah apa kita sembang-sembang santai, macam mana doktor bermulanya dari branch pertama sampai ke ada branch yang ke-11 sekarang. Kita flashback sikit. So doktor boleh cerita macam mana awal-awal dulu buka branch yang first. Okey. Assalamualaikum. Klinik pertama saya bermula, tak silap saya, Oktober tahun 2013. Lebih kurang 12 tahun yang lalu kot. Betul kan? 12 tahun yang lalu. Cawangan pertama masa tu di Cawangan Bangi, Bandar Baru Bangi, Seksyen 3 Tambahan. Yang mana saya tak terfikir langsung pun sebenarnya untuk kembangkan sampai ke 11 klinik. Okay. Saya bermula masa tu tahun 2013. Masa tu umur saya 36 tahun dengan anak ada 3 orang dah masa tu. Yang kecil tu dalam 3 tahun. Lebih kurang 3 tahun macam tu. Saya fikir sebenarnya sebelum tu lagi terdetik untuk mulakan bisnes klinik sendirilah. Cuma saya rasa dengan pengalaman kita rasa macam belum sampai masa lagi lah untuk saya mulakan perniagaan sendirilah. Makna kata lain kita nak start bisnes on our own tu banyak cabaran dia lah. Bukan sahaja kewangan tapi pengalaman pun penting juga, memainkan peranan yang penting untuk kita mulakan apa-apa bidang sekalipun. Pada saya kena mantap bahagian experience kita jumpa passion kan. Itu yang membuatkan saya terdetik setelah saya rasa ada demand from patient masa saya kerja di klinik-klinik orang lain kan. Tapi kenapa Bangi doktor? Kenapa Bangi? Sebab faktor utama masa tu saya stay dekat Bangi, Seksyen 3 Tambahan. Okay. So bila kita nak buka perniagaan sendiri, kita kena work-life balance juga lah. Orang kata work-life balance tu penting juga. Betul. Sebab kalau kita tak settle bahagian keluarga kita, kita tak boleh terus in profession tu secara profesional lah. Kan. So faktor utama satu, sebab saya rasa dekat Bangi tu dekat dengan rumah saya stay dekat Bangi Seksyen 3 masa tu. Kemudian saya dah rasa demand from patient. Saya dah rasa experience saya di bahagian general practitioner dengan kita buat locum, kita kerja sebagai part time locum. Saya dah quit kerajaan, doktor di kerajaan setelah 5 tahun bertugas, and then saya freelance selama lebih kurang 5 tahun macam tu. So saya rasa itulah masanya saya dah bersedia untuk memulakan klinik saya sendiri. So doktor dekat klinik Dr. Najwa sendiri. So doktor kat Bangi tu mula-mula buka tu, maknanya doktor sendiri yang jadi doktor residence dekat situ? Ya, saya lah doktor resident dan kita tak ada pun doktor tambahan, doktor locum. Okay. Sebenarnya mulakan perniagaan tu saya mengaku kalau saya seorang sahaja, seorang diri sahaja tak akan ke mana lah. Kita kena ada support system yang kuat, support system yang kukuh untuk kita teruskan. Sebab saya rasa saya lebih kepada management on clinical service kan, clinical treatment, dari segi management on admin, accountancy tu saya lebih berharap pada suami saya. Jadi kami memulakan perniagaan klinik pertama kami di Seksyen 3 Tambahan tu bermula dengan kami sendirilah, suami isteri.
dengan adanya 2 orang staff sahaja masa tu. Ada orang saja. 2 orang sahaja staff permulaan lah. Permulaan biasa kan. Di awal-awal ni sampailah dia jadi sebesar ni kan. Kita faham. 12 tahun. Okey doktor. Bila first doktor buka dekat Bangi tu, maksudnya bila doktor dah launch first clinic kan, awal-awal sekali. Boleh kongsi kat dekat penonton apa feel, masih ingat lagi tak feel tu waktu mula-mula buka cawangan dekat Bangi? Boleh kongsikan sikit tak? Okay. Perasaan yang saya boleh singkatkan, perasaan kita macam kita nak dapat baby pertama lah kawan kan. Faham? Excitednya, saya pun dengan faham. rasa semangatnya kan. Lepas tu kita nak deliver tu. Yang paling mencabar, how kita nak deliver the service. Betul. Kita rasa macam kita tak boleh tangkap muat tau. Ada certain service yang macam kita kena master lah on that service. Tapi dalam masa yang sama kita keep on learning lah. Tak putus asa. Dalam masa yang sama kita dah ada skill tu, tapi kita tajamkan lagi skill tu. Contohnya buat pembedahan kecil ke, ataupun ada servis-servis yang macam masa tu yang ada limitation adalah scan 3D, 4D, 5D, 6D apa semua tu kan zaman hari tu. Dulu saya berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya rasa macam susahnya patient nak reach to this service. Kita kena cari klinik-klinik yang ada sonographer. Sonographer ni someone yang master in ultrasound, ultrasonography, which is dia bukan doktor tapi dia boleh scan, detail scan, buat 3D, 4D, yang nampak gambar dan nampak video in the ultrasound itself. And then masa tu saya rasa tak ada klinik lagi yang buat. Saya kena pergi ke klinik luar yang kena travel pergi ke KL untuk semata-mata appointment scan 3D, 4D, 5D masa tu. Jadi saya rasa why not kita perkenalkan this service. I think masa tu around Bangi tu tak banyak. Saya boleh kata I'm the pioneer lah. Kita pioneer yang buat terawal lah. Sebabnya experience masa tu saya rasa saya dapat patient yang touchdown the flight daripada Sabah Sarawak. Cikgu cuti sekolah, dia dah memang book appointment untuk buat ultrasound tu. Ultrasound tu. So saya rasa macam satu new things yang benefit to patient-patient di luar sana lah. Faham. Sekarang tak susah dah nak kena appointment pergi KL kan. Sambil tu you jumpa doktor, you boleh dapatkan nasihat kesihatan juga untuk kandungan pregnancy pada masa tu. So lady sekarang ni dulu-dulu memang antara dekat Bangi tu tak banyak. So akhirnya doktor macam nampak ini satu peluang untuk bagi beli banyak value kepada community dekat situ lah kan. Betul. Kita nak tanya soalan seterusnya. So sekarang ni daripada satu mula-mula sampai dah jadi 11 dah sekarang kan. So makin banyak branch, of course makin banyak staff, makin banyak pekerja. So macam mana doktor boleh kongsikan sikit dari macam mana awal-awal berapa orang staff dulu sampailah sekarang dah berapa, dan macam mana doktor manage budaya kerja staff ni kan makin banyak kan. So macam mana doktor manage benda ni? Okay. Dia sebenarnya makin banyak staff makin banyak cabaran dia sebenarnya. Okay, saya dulu bermula dengan hanya 2 orang staff. Staff ni staff yang pernah kerja dengan kita kan. So kita nak sustain the staff itself tu adalah satu cabaran yang berat sebenarnya. Sebab dia ada staff-staff yang come and go macam tu, touch and go kan. Okay. Tapi macam apa yang saya boleh kata untuk build up the nama and then untuk kukuhkan satu-satu badan tu company, kita kena ada teamwork lah. Yang itu yang saya tanamkan untuk setiap staff klinik Dr. Najwa. So kunci dia adalah teamwork tu sendiri. Teamwork. Sebab kalau dekat mana-mana klinik pun katalah kita letak grade A punya doktor dekat dalam kan? Tapi staff kat depan tu PR-nya tak bagus, dan patient, that is the first impression lah. Dia akan nampak kat depan dulu lah. Yes.
So apa-apa pun apa-apa sahaja bisnes kita ni, kita kena ada teamwork lah. Untuk berkembang sampai sekarang ni dah 11 branch dalam masa 12 tahun. Saya boleh katakan saya nak sustain the staff tu satu cabaran yang memang susah lah, tak dinafikan, sangat mencabar. Tapi apa yang saya boleh tekankan, setiap staff tu kena ada teamwork, kena rely on each other, kan? Kena multitask juga. Kena multitask, dan kita ada masa kita happy, ada masa kita serious, ada masa kita enjoy together. Okay? So the benefit tu bukan sahaja pada satu-satu personal individual, kan? You give more, you get more. Ya, betul. So tak kisah apa pun bisnes, tak kisah kesihatan ke apa saja pun, kuncinya adalah teamwork. Yes. Okay, doktor. So doktor cakap tadi cabaran tu banyak. Nak sustain staff yang ada dari awal sampai sekarang pun, kan, kita nak sustain. Cabaran yang besar. Dan saya rasa mesti doktor pernah juga rasa burnout ataupun rasa yelah terlampau banyak cabaran. Ada tak satu masa yang doktor rasa burnout sangat, yang rasa macam yalah down, ya kita ada masa kita down, dan macam mana doktor orang cakap bangun semula, kalau doktor boleh kongsikan? Okay. Saya rasa setiap orang yang ceburkan dalam bidang business entrepreneurship ni semua ada cabaran masing-masing. Cuma how kita hadapinya, macam mana kita hadapi, how the stressful level tu, macam mana kita cope with the situation lah. Kita kena control the keadaan, the surrounding situation. Bukan kita let ourselves tu being controlled by surrounding factors. Okay. Saya pun bila kita start first clinic, bukan kita start single ataupun suami isteri sahaja, kan. Saya dah ada 3 anak masa tu. Dalam masa yang sama, kita kena manage family juga. Betul. Okay. Ada masa-masa kita kena prioritize things lah. Kita kena tahu ada certain part tu kita slow down sekejap. Okay. Ada masa-masa, contohnya masa PKP. Masa PKP, klinik kan memang ada dalam banyak-banyak cawangan kita 3 cawangan kena tutup untuk sementara, kan. Nak get back the apa tu apa kita panggil, nak dapatkan customer balik tu satu cabaran yang besar je, sebab kita nak sustain the doctors, and then kena bayar gaji juga, kan. Dalam masa yang sama family pun kena cater juga, kan. Anak-anak, anak sekolah semua, kan, ada online class ke. Saya pula ada anak istimewa, special need, yang perlukan lebih perhatian, kan. Jadi apa-apa pun pada saya, kalau kita nak sustain the business, ada masa yang kita kena pause sekejap, tapi kita kena prioritize the things yang mengganggu gugat. Maksudnya kita kena pandai bahagikan masa. Kalau kita nak concentrate on work, I have to settle my kids punya staff dululah. Macam anak saya bila dah pergi sekolah tu baru saya concentrate on kerja lah. Okay, faham. So maknanya macam mana doktor overcome yang burnout, stress semua tu, kuncinya ialah maknanya kita rehat dulu, lepas tu kita ambil mana priority dia. Ada masa kita bounce back balik lah. Kita bounce back bila kita rasa macam okay, everything yang behind ni kita dah settle. Jangan bawa masalah family ke office. Jangan bawa masalah family ke tempat kerja. Pribadi tu simpan belakang. Kadang-kadang kita kena bear in mind, bila kita ada masalah, kita kena fikirkan orang yang bawah daripada kita, masalah lagi besar. Setiap orang ada masalah. Setiap orang ada masalah. Cuma cara kita cope cara kita handle masalah, kita hadapi masalah tu. Betul. So doktor tadi ada cakap pasal family. Doktor cakap pasal priority family. So kita nak tahu juga, doktor selain pada menjadi doktor residen sendiri, menjadi orang cakap ialah bos juga kepada klinik Dr. Najwa ni sendiri. Dan kita tahu juga doktor juga adalah seorang ibu kepada anak berapa doktor?
Anak saya 5 orang. 5 orang dah sekarang, termasuk doktor cakap tadi ada anak yang special sikit kan. Macam mana doktor urus masa ni? Okey. Cara saya uruskan masa sebelum ni dengan sekarang ni orang kata lain ke apa? Lain lah. Lain dah. Masa dulu kita dengan Medless ada saya nak cerita daripada awal tu. Saya klinik awal tu, klinik tu adalah rumah pertama saya. Bukan rumah kedua. Rumah saya sendiri. Kat Bangi tu? Yes, dekat Bangi tu. Saya boleh katakan bila orang doktor ni dia start dia business tu, saya ni kena angkut anak-anak bawa pergi Allah. kat situ lah kita nak uruskan anak. Saya Medless pula masa tu. Bila nak tanya macam mana doktor hadapi benda tu kan, tak boleh nak jawab. Kita go with the flow. Saya boleh kata kita ni apa-apa kita go with the flow, and then kita just become apa-apa pun you kena handle juga kan. Kita tak boleh lari daripada masalah. Kuncinya sebenarnya apa-apa masalah pun kita tak boleh lari daripada masalah. Kita kena hadapi masalah tu. Tapi cara macam mana kita hadapi kenalah dengan tenang dan praktikal lah. Okay. So bila sekarang ni anak saya yang special needs tu, yang dia autism, non-verbal, tak bercakap, dah masuk usia 8 tahun lebih dah. Okay. Kena hantar ke sekolah special needs lah, center lah, autism center lah, bukannya sekolah biasa kan. Jadi saya kena pastikan keperluan dia cukup dulu. Sebenarnya bila kita ada anak istimewa, dia menjadi pemangkin untuk diri kita bangkit sebenarnya. Dia tu, anak istimewa ni adalah ladang rezeki kita sebenarnya. So kita macam saya kata, apa-apa masalah, you tak boleh lari dia masalah. You kena hadapi juga. Macam itulah kita, maksudnya kita kena distress yourself lah. Distress ourselves kan. Betul. So apa yang doktor cakap ni mungkin boleh jadi inspirasi kepada kita, terutama kepada ialah kalau ada ibu di luar sana atau ayah atau parents yang ada anak yang special ni macam ni. So kita boleh ambil sedikit inspirasi pada doktor. Dia bukan saja seorang doktor dan bukan juga seorang bos di klinik Dr. Najwa ni, tapi dia juga seorang ibu. Dan apa yang Dr. Najwa cakap tu adalah satu inspirasi kita supaya kita tenang hadapi masalah tu. Sebab kita tak boleh larikan doktor kan. Betul. Cuma cara kita orang cakap face masalah tu, macam mana kita face masalah tu yang penting. Okey doktor, sebelum kita masuk ke soalan terakhir, klinik Dr. Najwa hampir 12 tahun. 12 tahun, betul. So sekarang dah 11 cawangan dan insya-Allah mungkin akan datang tak tahu berapa lagi kan, kalau ada peluang dan rezeki. So apa doktor, harapan doktor 5 tahun akan datang? Di mana doktor nampak klinik Dr. Najwa ni 5 tahun akan datang? Dan atau harapan doktor? Bercakap pasal harapan untuk klinik Dr. Najwa Yusof, macam saya kata, di awalnya saya tak terdetik pun nak kembangkan cawangan. Mungkin aim saya masa tu, sebelum umur 40 mungkin aku akan dah ada satu klinik pun cukup. Sebenarnya initially. Tapi benda tu datang seiring dengan masa kan. Bila kita nampak ada peluang, ada demand from patient, or this location ada demand from patient, why not doktor buka kat sini kan. So kita apa-apa pun kita tak adalah terjah setiap tempat tu pergi buka juga kan. Kita tengok pada location wise, and then kita tengok pada demand patient lah, keperluan. Perlu ke apa bezanya klinik aku ni dengan klinik lain, apa yang istimewanya. So faktor-faktor macam tu perlu diambil kira jugalah. Macam klinik Dr. Najwa yang ada sekarang ni 11 cawangan, tidaklah merata-rata satu Malaysia ni. Kita pun cawangan kita kawasan pun di sini ya, Bangi, Putrajaya tu je kan. Sebab apa? Ada sebab. Sebabnya setiap cawangan yang saya buka tu adalah under saya punya monitoring. So doktor sendiri bukan franchise, bukan macam tu lah. Bukan. Setiap doktor yang duty, setiap doktor residen di klinik Dr. Najwa untuk cawangan masing-masing, semuanya bekerja bawah klinik Dr. Najwa, which is under me lah. Saya akan pergi monitor ke setiap cawangan. Kita nak satu hari tu nak monitor semua, memang tak sempat. Tapi tak boleh lepas pandang. Okay? Kita kena take part, kita kena count ourselves in that business kan. So sebab itulah sampai sekarang saya punya passion tu
untuk treat the patient, bagi servis yang bagus. That's why saya still practicing lah. Saya still practice my clinical skills kan. Sayang juga kita nak tinggal. Memanglah kita ada CJ doktor, tapi ada setengah doktor dia letak duty pun. Dia tak practice lah. Tapi pada saya sendirilah, saya rasa orang kata air tangan masing-masing tak sama. Betul. Betul. Saya setuju. So macam doktor cakap tadi tu kan, so doktor sendiri yang akan monitor, sebab antara sebab utama buat dekat-dekat ni atau tak jauh-jauh merata-rata, reachable lah, maksudnya tempat mudah dimonitor. Saya rasa advantage untuk doktor sendiri adalah saya rasa kualiti akan lebih baik, betul tak? Sebab kita boleh monitor terus. Ya, kita nak jaga kualiti servis tu sendiri. And kalau korang nak tahu, doktor ada sebut tadi, rasanya doktor ada cakap umur 40 pun dah dapat satu klinik pun okey dah sebenarnya. Tapi sekarang dah 11. So boleh, sebenarnya kalau korang nak tahu, doktor sebenarnya dah lebih daripada tu, walaupun mungkin korang akan terfikir umur berapa doktor sebenarnya. Percayalah, dia tak sama macam yang korang nampak. Nampak mungkin macam 30, dia mungkin rasa macam 35. Itu tips lain sebenarnya percayalah, dah ada atas dah doktor kan. Dah berapa doktor boleh kongsikan ke? Dah range tu. Calculate lah kot. Tapi sebenarnya bukan 35 bukan 30, sebab kalau saya pun mula-mula jumpa doktor dulu, saya ingatkan 30-35 macam mana. Tapi yelah, ini rahsia awet muda, nanti episod akan datang lah. Kita akan tanya doktor kan, apa rahsia doktor macam ni. Kan semua doktor macam ni kita tak tahu, nanti kita tanya korang kena stay untuk episod terakhir. Okey doktor, ini soalan terakhir lah sebelum kita habis episod kedua ni. Apa nasihat doktor untuk orang di luar sana kan, yang baru nak build something? Tak semestinya klinik, tak semestinya doktor, tak semestinya bisnes besar ke, atau bercawangan ataupun macam klinik Dr. Najwa ni. Apa saja yang orang luar sana nak cuba nak build something? Ada tak doktor nak boleh bagi sedikit nasihat, boleh kongsikan kepada penonton kita lah? Okey. Ini secara general lah. Secara general saja. Secara general. Sebab kita kena tengok pada diri kita, apa yang kita utamakan, apa prioriti kita kan. Kalau orang yang belum berkeluarga lagi, tak ada komitmen lagi, mungkin dia nak teruskan pada kerjaya dulu kot. Tapi kalau orang yang dah berkeluarga, dah ada anak, mungkin cara kita punya mindset tu berbeza kan. Tapi apa-apa pun pada saya, kalau kita nak mulakan perniagaan ke, apa-apa saja sebagai entrepreneurship ke, nak start business ke, kita kena settle apa yang akar umbi dia dulu. Okay? Kalau nak buka business ni, it's not that susah lah. Kalau orang tu berduit, tak ada masalah pun. Tapi bila kita dalam bidang tu, kitalah kulinya, kitalah yang start business lah. So cabaran dia tu berbeza lah. Okay? Yang penting kita ada support system yang baik lah. Support system yang baik ni maksudnya kita dari segi kesihatan kita pun kena sihat lah diri kita kan. Kan? So itu nasihat doktor untuk kita atau siapa saja dekat luar sana nak cuba nak build something. Kuncinya adalah teamwork. Kita kena sihat juga, and kita kena face masalah tu macam mana pun doktor, cabaran kita kena hadapi juga. Dan kita doa baik-baik saja supaya apa je yang kita cuba buat berjalan dengan lancar. Okey, doktor, terima kasih doktor sudi bersama lagi untuk episod kedua Sembang Sihat bersama Dr. Najwa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod ketiga. Episod akan datang, kita akan merungkai lagi, kita akan tanya lagi doktor perkara-perkara yang menarik tentang klinik Dr. Najwa, tentang background dengan doktor. Nak tahu rahsia awet muda doktor pun, insyaAllah kita akan cuba tanya doktor. Kita try sharing the positive things lah. Betul, kan? kita akan share. Positif, kan? Betul. So, kita akan share lagi, banyak lagi di episod akan datang. So jangan lupa, korang yang belum subscribe, tekan butang subscribe kan doktor kan. Kita baru je launch YouTube channel ni. Subscribe, like, tekan butang lonceng tu supaya korang tak terlepas kita punya konten-konten dekat YouTube ni kan. So stay tune, okay? So jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum.